Nak masak dia super simple. Korang tak payah nak set arang ke apa semua. Korang guna je kuali dekat rumah tu. Korang anggaplah ni macam gas kat rumah korang. Letak minyak macam ni. Begitulah. Kita tambah minyak. Don't worry. Bakar dia dalam 5 minit macam tu. Kita tengoklah kerangupan yang kita suka. Kerangupan. Kegaringan. Kegaringan yang kita suka. Kalau nak garing lagi lama lah. Tekan-tekan dia sikit. Tu dia dah golden. Gonna be golden. Kalau kat rumah tak ada flat pan, boleh goreng je. Celup macam tu boleh. Kalau guna kuali kan, dia punya perap, dia punya sukatan, saiz dia sama je macam mana yang kita buat delivery hari-hari. Dah masak. Tengoklah kalau korang nak garing lagi lama lah. Ikut kepada korang punya selera. Kalau macam ni dia juicy-juicy sikit, dia lembut-lembut, dia tak terlalu garing. Sedapnya. So, senang boleh makan sate dekat rumah je. So, siapa nak simpan stok sate frozen ni, korang boleh pergi dekat showcase Jejak Sate. So, dekat situ ada beg kuning.